Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Bayangkan macam ni, anda nak bina sebuah rumah. Logiknya, anda takkan terus susul batu bata tanpa pelan lantai yang kukuh, betul tak? Sama juga dengan pendidikan. Ujian atau peperiksaan yang hebat ni bukannya sekadar himpunan soalan rawak yang kita petik dari mana-mana. Ia sebenarnya satu alat yang direka dan diukur dengan sangat teliti. Hari ini, kita nak selami macam mana pendidik ni sebenarnya bertindak sebagai arkitek yang membina pentaksiran yang adil, sah dan paling penting, betul-betul mengukur kefahaman pelajar. Bukannya sekadar uji daya hafalan orang. Jom kita mulakan. Sama macam peperiksaan yang perlukan rangka tindakan, sesi kita hari ini pun perlukan peta perjalanan. Kita akan tengok 5 perkara utama. Pertama, 5 peringkat pembinaan ujian. Kedua, kita akan bedah jadual spesifikasi ujian atau JSU. Ketiga, cara menggubal soalan dan KBAT. Keempat, menguasai taksonomi Bloom. Dan akhir sekali, penskoran holistik lawan analitik. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama iaitu 5 peringkat pembinaan ujian. Menurut pakar pendidikan Miller, Lin dan Gronlund, sebelum kita nak mula tuang simen untuk buat asas bangunan ni, kita mesti tahu dulu kenapa kita buat ujian itu pada fasa-fasa tertentu dalam kitaran pembelajaran. Kalau sebelum mengajar, tujuannya adalah nak kesan tahap pengetahuan sedia ada pelajar kita. Bila ujian dibuat semasa pengajaran pula, ia bertindak sebagai alat pemantauan, macam radar nak tengok kemajuan diorang. Manakala ujian selepas pengajaran, barulah ia jadi titik akhir untuk ukur pencapaian sebenar. Niat dan tujuan inilah yang akan corakkan keseluruhan reka bentuk ujian kita nanti. Bila tujuan tu dah jelas, barulah kita boleh lalui 5 langkah kronologi ni. Kita mula dengan tentukan tujuan, lepas tu bina JSU, gubal soalan, pasang atau susun soalan-soalan tu dan akhirnya lalui fasa modifikasi serta pemurnian bersama rakan sejawat. Jadi pengajaran paling besar kat sini ialah seorang guru tak boleh terus lompat pergi tulis soalan secara melulu tanpa perancangan yang rapi. Memang tak boleh. Ia wajib jadi satu proses yang sangat bersistematik. Seterusnya, bahagian kedua, jadual spesifikasi ujian atau JSU. Apa yang sangat menarik tentang konsep ini, JSU ni sebenarnya bertindak macam polisi insurans kita. Insurans untuk elak ujian yang berat sebelah. Secara ringkasnya, JSU ni adalah blueprint yang sangat terperinci. Ia merancang bukan je tujuan dan sasaran, tapi juga kandungan, jenis soalan dan yang paling penting, aras kesukaran. Kenapa kena ada semua ni? Supaya pentaksiran tu jadi seimbang. Ia pastikan setiap tajuk dapat markah yang setimpal, jadi tak adalah kes cikgu tiba-tiba keluarkan banyak sangat soalan untuk tajuk favourite dia saja. Cuba perhatikan pengiraan matematik ringkas ni. Prosesnya sangatlah logik. Masa yang kita guna untuk ajar sesuatu tajuk tu secara langsung akan tentukan peratus markah dan jumlah soalan dalam peperiksaan. Sebagai contoh, kalau tajuk kata kerja diajar selama 2.5 jam daripada total 15 jam pengajaran keseluruhan, itu bermaksud tajuk ini mewakili lebih kurang 17% markah ujian. Jadi kalau kertas tu ada 30 soalan secara total, 17% bermaksud anda kena sediakan sekitar 5 soalan khas untuk topik ni. Nampak tak? Keadilan peperiksaan tu sebenarnya bermula dari pengiraan matematik ni. Baik, kita bergerak ke bahagian ketiga, menggubal soalan dan KBAT. Ibaratnya, ini fasa kita mula buat batu bata bangunan. Peralihan paling besar dan penting dalam sistem pendidikan moden kita sekarang adalah fokus kepada KBAT atau kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan-soalan zaman sekarang dah tak macam dulu. Ia bukan lagi tentang mengingat kembali fakta bulat-bulat. Sebaliknya, KBAT ni memaksa pelajar memerah otak untuk selesaikan masalah, ubah maklumat jadi idea baru, kaitkan dengan situasi yang luar kotak dan menuntut alasan secara terbuka. Pendek kata, ini cara kita uji sama ada kemahiran diorang tu boleh diaplikasikan di dunia nyata atau sekadar hafal teks dalam buku. Mari kita lihat kisah pendek tentang Aminah ni. Ini adalah contoh rangsangan KBAT yang sangat sempurna. Pertamanya, diorang kena tolak nilai belanja dari RM5, tapi dia tak berhenti kat situ je. Soalan ni minta diorang pecahkan baki tu kepada shilling yang berbeza denominasi dan wajib terangkan rasional di sebaik pecahan tu. Diorang kena menganalisis, merancang kombinasi shilling dan terangkan hasil kerja matematik tu sendiri. Hebat kan? Dan contoh Aminah tadi dengan cemerlang yang membawa kita ke bahagian keempat, menguasai taksonomi Bloom. Untuk buat ujian yang menyeluruh, kita mesti ukur pelbagai tahap kognitif pelajar. Cuba bayangkan garis masa taksonomi Bloom ni macam kita naik lift.
Kat aras lobi, kita ada kemahiran paling asas mengingati fakta dan memahami konsep. Semakin kita naik tingkat atas, kita minta pelajar untuk mengaplikasi hukum tersebut dan kemudian menganalisis masalah. Bila sampai di tingkat atas, pelajar ditugaskan untuk menilai dan tahap kognitif paling agung sekali, mencipta sesuatu yang baharu sepenuhnya. Ujian yang mantap mesti bawa pelajar naik lift ni dari bawah sampai atas, bukan sekadar berlegar kat tingkat 1 je. Kini, kita berada di fasa pemeriksaan terakhir iaitu bahagian kelima, penskoran holistik lawan analitik. Sebab sehebat mana pun ujian yang anda bina itu, ia tak akan bermakna kalau sistem pemarkahannya ke laut. Secara amnya, ada dua pendekatan utama untuk menanda jawapan pelajar. Penskoran holistik yang ni lebih tertumpu kepada tanggapan atau impresi keseluruhan. Ia jauh lebih laju untuk disemak oleh pemeriksa, tapi agak kurang objektif. Di sudut yang satu lagi, kita ada penskoran analitik. Pendekatan ini memeriksa dan beri markah untuk setiap kemahiran secara berasingan. Ia sangatlah terperinci dan sangat objektif, tapi pengorbanannya adalah masa. Ia ambil masa yang agak lama untuk ditanda. Pilihan antara dua ni sangat bergantung pada tujuan spesifik peperiksaan itu sendiri. Kalau anda nak pastikan pemarkahan yang adil dan telus, anda wajib merangka rubrik. Prosesnya mudah je nak ikut. Kaji dulu objektif tugasan. Lepas tu, kenal pasti apa kriteria utama. Kemudian, pilih nak guna jenis rubrik apa. Tulis penerangan terperinci untuk tahap cemerlang, sampailah ke tahap lemah dan akhirnya lengkapkan kontinuum tu. Bila rubrik ni dibina dengan betul, pelajar akan sentiasa tahu secara spesifik kenapa dan macam mana diorang dapat grade tersebut. Tiada lagi misteri tentang pemarkahan. Sambil kita sampai ke penghujung sesi penerangan ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang boleh tahan mendalam. Cuba fikirkan balik tentang peperiksaan terakhir yang anda ambil atau yang pernah anda sediakan untuk orang lain. Adakah ujian tersebut benar-benar jadi kayu pengukur kepada keupayaan dan pencapaian sebenar atau ia sekadar menguji siapa yang paling laju menghafal sebelum masuk ke dewan? Pembinaan ujian ni sebenarnya adalah gabungan seni dan sains. Apabila kedua-duanya selari, barulah kita mampu jadi arsitek pendidikan yang melahirkan generasi pemikir yang kritis. Terima kasih kerana bersama saya. Teruskan belajar dan teruskan meneroka.